Sini, dia cakap sini, sembang sini. Viewer ada ni, ada. Jangan, kita di sini. Jangan masuk juga dia. Jangan masuk juga dia. Tak, viewer dah Kau nak jumpa di standby. mana kedai? Anak jantan minum dalam kedai. Kau jangan jadi anak jantan nak pelekut. Minum dalam kedai, setan. Main sini. Main sini, kau ingat kau bodoh. Tak tahu undang-undang. Kau main dalam kedai. Jaga viewer dah standby, sembang dah sampai dalam dulu kedai. sebelum korang sampai. Sembang dalam Viewer kedai. dah sampai. Main dalam kedai. Ya, tak sin. Hasmai. Babi bawa ingat aku takut. Aku berkelantang datang. Hasmai, how are you? Hello. Kau tengok kau semua saksi. Aku tunggu dalam kedai dengan Daniel. Nak ajak tambun Kejap. Ada viewer kita Zul. Viewer kau, viewer aku semua ada dekat kedai tu. Diorang dah sampai awal sebelum Tajudin dengan Diwan. Okey, Spek. Sekarang ni kita habiskan round fikir ni. Aku nak buka live supaya view lebih tenang. Habiskan email dulu. Kau keluar, kau buka ni. Kau tengok Tajudin muncul tak muncul. Okey. Habiskan email ni, kita keluar. Alright. Hasmai, how are you? Tak. Viewer kau Zul, viewer aku yang kat Penang, diorang dah tunggu kat kedai tu sebelum Daniel Diwan dengan Tajudin sampai. Diorang dah hadir dulu dah. Tengah tengok di sana. Orang kita bukan main datang. Kita tak tahu sih. Tahu. Orang kau Orang semua rakam. orang viewer aku. Macam mana Zul? Jadi besar Zul. Semua dah tunggu sana awal. Viewer semua dah tunggu awal sebelum korang sampai lagi. Sebelum Orang Tajudin sampai dalam lagi. kedai pun semua rakam. Silap mamak tu pun dah tahu. Itu cerita room orang, dia cerita orang. ampas. Room ampas. Masak Bagi habis game ni dulu. Kena keluar Spek. Keluar lah, takut kan kalau gaduh kan jadi kes polis nampak muka aku pula macam ni. Tak mau lah. Aku keluar. Masuk lah, kalau tengok masuk rumah aku. Okey, dia duduk cerita sana saksi yang penting kita orang sampai. Dia tak nak datang. Tu dia sana tu, dia tak nak datang. Dia tak datang. Din, kau nak bincang ke tidak? Tak, aku tak bodoh tahu undang-undang. Kau nak cakap dalam kedai ke tidak? Sekarang ni siapa takut sekarang? Kau nak cakap dalam kedai ke tidak? Tak, kau nak cakap dalam kedai ke tidak? Anak bini kita orang dah kereta tau. Kau kutuk anak bini kita orang. Kita orang nak minta maaf anak bini kita orang ni. Kau sembah apa ni? Kau tahu dia dah minta kasih saya orang, nampak? Dia cerita kau orang kasih saya orang, nampak? So saksi kita orang datang jumpa nak minta maaf anak bini. Dia tak nak celaka dengan anak. Tajudin takut. Dia takut, aku tahu dia telefon polis. Biar polis datang. Tajudin takut. Kita ada bukti semua, dia tutup anak bini kita dah Tajudin TikTok. takut. Tajudin takut. Balai polis jom. Nak pergi balai, kita pergi balai. Jangan bawa. Nak buat dia. Tak apa bang, abang cici abang duduk minum macam biasa je. Tunggu dia datang ke tak datang. Gitu. Air selalu masuk lagi tu ya. Tak apa bang, abang duduk je dekat situ, tenang-tenang. Tengok dia datang ke abang ke tidak? Sebab janji kat pelita kan. Jadi nak kedai. Okey. Nak Tajudin takut kau tadi. Tak tahu 3 orang.
Tajudin takut. Kita pun sibuk juga. Kita sibuk juga. Tadi nak tunggu dia ni. Saya tunggu 5 minit dia tak masuk kedai. Kira penakut dah saya keluar. Janji kita dah sampai dalam kedai dah. Itu cara-cara dia. Dia nak jumpa tempat gelap. Dia ingat kita bodoh. Kita bukan datang nak bergaduh. Kita buat anak bini. Nak suruh minta maaf anak bini kita. Itu je. Tak ada kawan. Kita jumpa boleh. Dia kutuk anak Daniel. Lepas tu hari tu dia kutuk anak bini saya. Orang kutuk bisnes kita, kutuk dia. Lepas tu dia kutuk bisnes saya. Kopi saya. Nak jumpa dah kedai. Saya datang dah kedai. Dia tak berani masuk kedai. Dia ajak jumpa tempat gelap. Dia ingat kita bodoh. Jumpa tempat gelap. Lepas tu dia telefon polis. Lepas tu dua semua pergi balai. Sekarang aku duduk dalam kedai. Kalau polis datang pun saya tak tahu. Saya buat anak bini saya. Dia ajak jumpa kedai. Saya datang lah. Oi, orang langgar tempat kau lah. Takut ke? Sial lah kau. Kata 3 lain. Baruah betul lah. Apa dia? Dia pergi minta kasih saya orang. Dia pergi cerita kat orang kat situ. Tajudin ada butir pelai ke tak tu? Tak masuk bang. Dia tunggu tepi tu. Dia cerita dekat geng-geng ada 3 orang India kat situ. Yalah, butir pelai ada tak? Tak datang. Dia ajak jumpa tempat gelap. Dia ingat kita bodoh. Dia ingat kita ni budak tadika kan? Tu, ikut dia. Dia ingat kita ni macam budak tadika. Dia dah lelah tu, degar-degar suara. Kata kau ni, orang ajak jumpa mari. Jumpa dia kedai lah. Baru betul. Tak pandai ni umur tua, perangai macam budak sekolah. Dia ada situ lagi tu? Ada tepi tu. Dia ada relax situ lah, Iman. Kau ada relax dalam kedai tu lah. Relax dalam kedai tu lah. Mana Tajudin? Baby Tajudin. Daniel, fokus lah kat dia pun. Daniel, mana? Tengok dia bawa siapa tu. Daniel, Boleh tunjuk bukti, kamera boleh ke dia, bukti. Daniel. Tunjuk kamera ke dia. Boleh bukti. Fokus dekat dia. Woi, kalau orang berani, datang je dalam kedai tu cakap elok, tak bersalah penakut. Bukan tak boleh cakap elok, buta. Takkan duduk bawah pokok, bukan hujan, bukan panas. Macam tu fokus dia. Tengok dia berani tak berani. Malam-malam. Tak panas malam-malam ni. Jadi abang dengan John dalam tak boleh kau balik lah. Dia berdekat kau kata Aziat. Tunggu kejap. Tak masalah. Baju Dia bukan datang. luar. Kita nak bincang je. Kuki. Memang kita judi kan? Kita kalau nak gaduh, kita tak bawa anak bini. Kita buat 3 line semua turun. Kotel lah. Alah. Bawa King Kamil pula. Dia cakap Bawa dia King je nak tu. Kamil pula. Alamak. Kecoh lah. Dia cakap apa? Nanti aku pakai baju apa gitu-gini. Dia kali. Dia macam tu lah. Memang apa? Malu orang tua gitu perangai. Malu kan anak cucu. Bawa King Tamil. Haram jadah punya Tajudin. Ya, provoke ada sekali. Provoke sekali dia. Woi, mari lah. Provoke dia sekali. Cakap kat dia, kalau kita nak gaduh, kita tak bawa anak bini. Mana Tajudin? Ya. Tajudin belum kesalam, penakut. Bodoh, Iwan, orang pergi langgar Iwan. tempat dia. Iwan, Orang kau pergi langgar provoke tempat sekali, dia, kau duduk cakap situ dia. je, bodoh. Kau provoke dia, kau cakap kat dia, woi mari minum dalam. Tap. Kau provoke. Kita ada 2 orang.
Jangan nak Kau sembang je. cakap dengan dia, Tajudin. kau provo dia. Tajudin. Diwan. Orang pergi langgar tempat kau tu Tajudin. Diwan, kau provo dia, kau cakap dengan dia, mari minum dalam. Cakap dia macam tu, tengok dia datang. Kau provo Jangan kau bawa bertumbuk, kau cakap dengan dia, weh, mari minum dalam. Man, kau panggil dia, Tajudin main minum air ni. Kau bawa dengan dia, weh Din, mari minum dalam Din. Kau bawa macam tu. Aku nak belanja kau minum ni, mari minum dalam. Kau bawa dia macam tu. Siap sebut nama dia, siap sebut Panggil nama dia dia. gitu, panggil dia gitu. Saya mari ni saya nak belanja dia minum Setengah nak tunggu dia. Betul duduk atas motor gitu je. Orang dah langgar tempat dia tau. Kau pergi provo dia. Kau dah langgar. Kau pergi Kau provo relax, dia, hello. kau bawa dengan dia. Weh Din, mari minum Din. Kau bawa macam tu, mari minum. Tarik moderator kau orang. Bo, Kelantan ni bo. Bukan Kelantan ni. Kau cabar orang mari. Aku kalau aku ada kat sana, kalau aku ada, aku ajak, weh Den, mari minum sini Den. Bukan ajak bertumbuk, ajak minum je. Weh Den, mari minum Den. Kau macam tu. Cakap dekan adalah ni apa semua. Orang dah langgar tempat dia dekat Pelita. Bodoh duduk atas motor lagi. Dia Tajudin. Bodoh orang. Apa jual? Oi. Apa jual? Kacuk telur, pergi gagal telur, ada telur tak 2 biji telur. Telur ada telur 2 butir dalam suar. Tajudin tu abang besar tau dekat Pulau Pinang. Oh, jaga oh. Abang besar tai, abang besar. Itu kata dia. Diwan kan. Diwan dengan Dania dah pergi kat Pelita tu duduk atas motor dah Tunggu 2 minit lah. penakut. 2 minit kalau dia tak datang juga kita orang balik lah. Yang penting kita dah sampai dah. Telur tak ada. Panggil dia. Weh Den, mari minum Den. Dia datang. Oh, Tajudin main minum air ni, Tajudin. Main minum air ni, Tajudin. Tajudin main minum air. Oh, anak bini bagai bodoh lah. Kau nak kata bukan macam budak-budak lah. Ajak dia bukan minum salah, air. Tengok dia Tajudin. datang tak. Kalau tak berani datang, balik. Tengok dia datang tak. Penakut sangat. Bukan salah, Tajudin. Memang aku provoke itu dah. Oi, bloko salah. Bloko air. Panggil dia tu. Oh, dalam TikTok dukam dekung. Orang langgar Kau tempat panggil. dia duduk jeruk situ. Ni kau panggil yang Nadir tunggu, kau yang panggil dia Nadir. macam ni. Ni apa? Diwan kau panggil dia macam ni. Weh, baduk air ada betul. Mari sini. Bukan pada air. Pok Ite. Pointer. Sebut nama dia. 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 Sebut nama dia dekat. Sebut nama dia dekat. Tajudin, aku mari ada minum air ni. Sembang 3 lain nak pukul orang. Tangan berat 30 kilo nak sembang nak pukul orang. Beruk. Orang 3 lain orang tak sembang. Daniel, fokus dekat dia je. Daniel. Kau duduk berbokok tu. Apa kau panggil dia. Weh Den, mari sini minum air. Aku ajak minum air je pun. Baby. Bos, berapa bos? Tengok Ni sibuk lah nak sedap-sedap. Kau ni Cik Kasyam. Kau nak sedap-sedap kau cari Tajudin tu. apa masalah? Dia macam ni bang. Saya simple je. Saya nak bincang dengan dia. Saya nak dia bincang kat sini. Sebab anak bini bukan nak gaduh. Dia kutuk anak bini saya dah TikTok. Dia kutuk budak tu dah TikTok. Kita orang nak minta maaf dengan anak bini saya depan live. Itu je. Saya tak nak gaduh. Budak Abang Ipar tu 3 paku air fikir Pulau Pinang juga. Jangan sampai saya tengok Abang Ipar saya turun. Sekarang ni kami nak minta maaf je. Bukan nak gaduh. Buat gaduh ni buat masa. Saya nak suruh main sini. Bincang elok. Ni semua saksi ni. 600, 700 ni semua saksi. Nak report, kita pergi balai. Kita pergi buat report kat balai. Jumpa kat balai. Itu je lah. Kita bukan nak gaduh. Buat anak bini buat gaduh. Buat apa? Membahayakan anak-anak saya. Cakap kat dia semai sini. Sebab dia yang cabar semai sini. Kita orang datang. Ada utusan ke? Bawa utusan jumpa dia. Polis dia telefon polis tak? Polis Dia telefon polis. Abang kita 3 paku IPK Pulau Pinang lah. Kau sembang apa ni? Tak, dia tahu utusan. Dia cakap bincang elok, bincang kat sana. Sekarang ni kita janji dalam kedai, kita jumpa dalam kedai. Atau tu saya tak rok malu kot Hantar rebo. tu set weh, telur letak mana? Takkan telur letak dekat dahi babi. Babi. Atau tu saya
Berapa? Datang sendiri lah Datang cakap. Oi, orang dah mari kat berita ni. Malu korang lah Tak kan tu ni. sah. Malu kau orang lah. Dalam kita kerebang. Lala tahu tu sah. Bodoh bila bukan salah. Jom lah, sembang ni. Yang penting kita dah datang lah. Okey guys, sekarang ni dia tak berani masuk. Okey, kita orang dah sampai. Siapa pengecut sekarang? Dia provoke so kita pergi sana. Saya takkan bodoh nak pergi sana. Sekarang ni nak balai, kita jumpa balai. Kita orang yang penting, kita orang dah masuk dalam kedai dah. Itu je. Jom lah. Tak payah layan ni, tak payah layan provoke, tak payah layan. Jumpa balai. Jumpa balai. Jumpa balai Aku dah masuk lah, kau penakut. Jumpa lah balai. Sembang lah kau. Ada kau bang? Tak ada. Jangan layan orang gila, jangan layan. Tu orang gila. Ni kita boleh paku tu Pak. Tengok lah, boleh paku dia tengok Pak ni. Lepas ni kita paku dia tengok. Jadi kita boleh cakap Tajudin penakut katanya. Kita boleh bahaya. Tajudin penakut. Tak ada bateri. Satu, 5 mai. Ya, kita boleh cakap Tajudin penakut. Besarkan diwan. Penakut Tajudin bawa utusan. Cih. Tajudin penakut. Sembang terus juga. Cerita mai. On kamera. Okey, saya tutup kamera Shooter datang. Saya tutup kamera. Tutup kamera lah. Abang Shooter datang. Memang dia pergi situ lah aku rasa. Tak ada dah. Shooter datang memang dia pergi dekat dia pergi dah tu. Memang lari Tajudin. Pusing balik lah dia Aku nak pusing cakap satu je balik. lah Aku nak cakap satu je. Bukan aku nak borak apa. Kalau shooter dah datang, kau panggil 3 lain pun tak 3 lain kau tumpul lah. Kalau abang shooter turun, itu yang aku nak cakap. Yang kena abang shooter tahulah. Kalau kau buat turun 3 lain memang kau silap lah. Kau shooter turun padang. Tengok padu. Pergi balik kat situ. Kau pergi balik kat situ. Abang Shooter tunggu je Abang Pergi Shooter. balik. Pergi balik. Mampus kat situ. Aku nak tengok lari. Memang lari tak cukup tanah dia kak. Kau duduk macam Aku yakin memang ular lari tak babi. cukup tanah tu. Babi tu. boleh. Babi punya. Sekejap semua. Diwan kau boleh pergi tapi kau tutup kamera. Tutup kamera Jangan lah. bagi nampak Abang Shooter. Tak apa ala klien. Tak apa jangan nampak abang shooter je cukup. Sebab apa kita tak nak bagi orang kenal Abang Shooter. Okey, sekarang ni abang shooter cakap, okey kita gerak dulu. Belakang, abang shooter jaga. Itu je lah. Dia tak berani. Kita dah datang dah. Okey, kita datang bukan nak gaduh. Kita datang nak suruh minta maaf dengan anak bini kita. Sebab dia kutuk anak bini saya, dia kutuk anak bini Daniel. Lepas tu kita pun tak ada plan apa. Spontan je datang nak suruh minta maaf. Tapi dia tak nak, dia sunat apa. Dia suruh kita pergi kat belakang, tempat gelap. Memanglah kalau ikut hati panas, memang kita panas. Tapi kita kena cerdik guys. Dalam keadaan macam ni, apa-apa boleh berlaku sebab dia provoke. Dia kata macam-macam lah. Tapi saya tak nak layan. Saya kawal perasaan. So sekarang ni saya tahu Daniel ni pandang barat juga. Saya kontrol dia ni. Saya kontrol Daniel ni. Daniel kalau ikut nak berlari dah pergi tadi. Saya cuba juga kontrol. Dah ketar-ketar badan dia. Tapi alhamdulillah lah abang shooter pun turun padang. Tapi aku nak cakap lah. Satu je lah Tajudin. Aku lebih kenal shooter. Kalau shooter dah turun padang, memang silap lah. Itu je lah. Kalau kau bawa 3 lain pun, pastikan 3 lain tu kau boleh pegang lah. Abang Shooter dah sampai ke di Diwan? Dah. Abang shooter dah datang. Mana dia? Ni dia.
Dia mencabar-cabar orang, tapi dia suruh ikut apa macam cakap tadi tu. Maksud dia sekarang ni dia nak ajak fight itu je. Kenapa kita nak ajak dia pergi Ni minum? abang cerita ada sekali, abang cerita ada sekali. Alright. Dia pergi mengadu dekat gerai India. India ada 6 orang. India pun tak berani masuk. Sebab seorang India tu tadi seorang datang wakil India tu hantar cakap dengan saya. Lepas tu yang Melayu tu tanyalah apa cerita Diwan gini, apa cerita bang macam ni. Saya cakap saya bukan datang nak gaduh. Saya nak suruh masuk dalam kedai kita bincang. Kalau nak gaduh kita orang tak bawa anak bini. Dia cabar kami, anak bini kami nak suruh minta maaf depan live. Tapi dia tak nak. Dia nak suruh pergi juga tempat gelap. Dia nak pancing kami. Dia ingat kita ni bodoh macam orang pergi serang aspirasi je. Weh, come on lah. Kita undang-undang dalam otak kita lah. Kalau polis datang pun, aku takkan petik kau selagi kau tak sentuh aku. Kau sentuh aku sekali je. Mampus kau malam ni. Tapi saya tunggu dia datang, dia tak datang. Jadi korang, Tajudin ni memang pengecut. Itu je. Dia cabar silap orang lah. Aku dah cakap banyak kali dah. Cabar silap orang. Yang penting aku dah pergi kedai dah. Aku masuk dalam kedai. Janji dalam kedai. Abang Zul saksi, spek saksi dalam kedai. Aku pergi dalam kedai. View pun saksi. Orang ramai dalam kedai tau. Ramai semua tengok. Tapi aku sengaja cakap kuat-kuat tadi supaya dalam kedai tu semua jadi saksi. Kita kena cerdik. Kan? Bukan bawa live cakap bisik-bisik. Jangan. Kalau bergaduh macam ni masuk dalam kedai kau cakap kuat-kuat supaya orang dalam kedai tu jadi saksi. Sebab polis apa-apa jadi, polis akan siasat, akan tanya pendapat-pendapat orang kedai tu. Tapi orang kedai pun tadi bagus bang. Aku kan nak cakap dia orang yang orang yang faham je faham. Aku dah tahan lama dah. Dia kutuk anak bini aku, dia kutuk kopi aku. Dulu aku pergi Kulim, aku pergi cari Ten Milo. Tanya Abang Shooter. Yang telefon dekat aku Abang Shooter dengan Abang Ad. Patah balik Diwan. Kalau kau percayakan abang, kau patah balik. Kau sorang-sorang kat sana tu. Aku patah balik daripada Kulim. Tanya Abang Ad dengan Abang Shooter. Kau cabar silap orang lah. Anak bini aku, perniagaan aku, ini adalah nyawa keluarga aku. Aku tahu Abang Zul pun sama, Abang Raja pun sama. Semua kawan-kawan Abang Kamoy, Abang Mai ke semua kita sayang bila kita anak bini kita. Nak politik matang. Kita orang datang hari ni tak ada tersabit dengan politik. Ini adalah peribadi. Kau nak cerita polis ke? Habis tu kau ingat tu Abang Ipah Daniel tu siapa? Abang Ipah Daniel tu CPD lah tu. CPD Pulau Pinang tau. Kau nak cerita polis dengan kita orang? Bodoh. Sabar silap orang datang sembang macam beruk. Sampai merah tempat gelap. Nampak sangat kau penakut. Itu bawa dia. Lepas ni kita Hari tu Abang Tam dah cabar lah. Abang Tam Maturaya dah cakap aku tak nak lah macam makan coklat angin. Hang cabar-cabar. Abang Tam dah cakap dah kalau nak naik stage bagi tahu dia sponsor. Nak gaduh kita buat cara nak gaduh. Janganlah datang-datang jumpa dalam kedai ajak pergi tempat gelap. Nak gaduh kita cakap nak gaduh. Aku bagi tahu Abang Tam Maturaya dia sponsor stage tu. Buat kat Penang. Ambil kita bertumbuk ada tu. Nak gaduh buat cara nak gaduh. Bukan kata nak gaduh kejap-kejap. Duduk dalam datang kedai. Nak bincang ajak tempat gelap. Tutup kem tu kalau habis itu. Tutup kem tu. Saya tutup kem dulu ya. Abang Syuter ada. Lepas ni kita boleh paku lah. Dia ada mana-mana room. Kita naik. Locak naik lah. Aku nak locak naik. Pergi tidur. Tajudin. Mana kau Tajudin? Anak kau tengah bagi main depan kamera, nanti kena ban. Aku pergi kat dia terus tadi tempat gelap dulu. Dia kan kata apa serang dia? Ya, kalau kami pergi tadi, kata kami serang dia. Itu saja. Ingat kami ni bodoh undang ke? Dia penakut. Han cakap duduk. Kata saya nak sembang dalam kedai. Sembang dekat pelita. Kami turun pelita. Astagfirullahaladzim. Setapak pun tak mahu. Nak pergi
Kenapa lah bodoh? Itu bukan, dia macam ni Daniel. Trip yang dia buat tu, Trip zaman kalau minta maaf lah kalau dalam kumpulan-kumpulan itu tahap barua-barua. Kita bukan macam dia. Kita susun gerak kerja kita. Undang-undang kita tak tinggalkan. Sebab kita tahu kalau kita provok tadi, macam Kia aspirasi lah ke dalam. Tapi provok biar dia sentuh kita sekali ya. Dia sentuh kita sekali kita bagi lah. Masa tu nak bagi dia mampus pun mampus lah. Tapi biar dia sentuh kita dulu. Saksi ramai. Kita tak bodoh. Kan, undang-undang siapa yang mulakan dulu? Siapa sentuh dulu? Takkanlah itu pun tak tahu Tajudin. Itulah bawa-bawa. Yang penting engkau malu malam ni sebab aku daripada Kelantan dan dia daripada Kedah pergi langgar tempat kau. Engkau borak 5-6 orang lah. Aku dengan Daniel adalah. Engkau 5-6 Tajudin. orang tak bagi masuk. Tajudin gangster lorong. Tajudin standard gangster lorong. Cik. Abang Zul. Paria punya style. Gampang. 5 orang, Abang Zul. 5 orang. Bukan main seorang, 5 orang. Tajudin gangster Paria. Semua India. Gangster Paria. Paria lorong. Badan besar-besar. Ayat dia kata je. Saya dah faham. Lepas tu ada orang datang tanya saya, apa cerita ni bang bergaduh-gaduh? Maksudnya dia pergi flip victim dengan orang tu, dengan geng India tu. Kononnya kami datang serang dia. Bodoh. Habis duit dia bayar kan. Habis deposit. Tapi tak apalah Tajudin. Dekat kedai tu tadi Tajudin, aku minum 2 gelas. Aku bagi RM30. Aku cakap, tak apa bos, simpan lah. Ada lebih lah. Sekarang kau nak makan nasi, pergilah makan nasi dulu dah kedai tu Tajudin. Alah, semangat.